Korang nak bukti tak beli kereta Recon dengan harga yang murah dari AP Holder? Kalau tak percaya, jom ikut saya, kita terjah bos. Okey bos, saya ada beberapa soalan untuk bos. Orang selalu kata beli kereta dari AP Holder ni murah. Betul ke bos? Dia macam gini, Recon ni banyak faktor yang mempengaruhi harga Recon. Dia macam currency, dia ada variant, dia ada model, dia ada supply demand, tahun dan sebagainya, dan everything semua sekali. Tapi yang paling mudah, yang paling kepala, ialah direct AP Holder lah. Direct AP Holder tu sebab apa? Sebab tak ada orang tengah, itu je. Bila direct AP Holder, ialah aku sendiri beli stok tersebut, aku sendiri jual, betul tak? Nombor dua, ialah kita duduk dekat Kuantan, overhead kita rendah, sewa bangunan rendah, kita punya gaji semua rendah dan sebagainya. So tak ada masalah untuk kita jual murah. Untuk customer yang tak nak pening kepala, fikir semua faktor-faktor yang mempengaruhi harga Recon yang saya sebut tadi, nak cari yang value for money, cari yang direct AP Holder. Nombor dua, tak adalah masalah kau nak beli kereta mahal dan sebagainya ni, mesti nak jaga warranty, ada masalah semua, tak nak pening kepala. Kita tak lari ke mana lah, apa-apa hal pun kita kena jaga nama baik kita. Kita bukannya jual AP ke orang. Begitu lah.